Kalau teknik lama, cikgu-cikgu kita ataupun sekarang pun kita amal baca dengan pen highlight. Tapi saya tak naklah rosak buku. Baca dengan pen highlight. Saya ajar satu budak disleksia. Dia berusia 24 tahun, dia disleksia, anak kawan saya. Dia boleh semua okey, dia cuma ada disleksia. Cuma saya disleksia dia mulai berkurang. Saya mula berkurang pada usia 11 tahun. Dia mula berkurang pada usia 18 tahun. Dia dah boleh bertutur semua dengan baik lah. Tapi dia kata dia ada masalah lupa bila membaca. Saya kata tak ada isu. Tuan-tuan nak ingat adalah membaca dengan memilih keyword. Jadi baca, belilah pensil murah tu. Jangan beli pen kotak kertas, saya sayang buku. Tuan-tuan beli dengan pensil. Okey, tuan-tuan baca. Maka sampailah ayat, Abu Hasan Nadwi adalah seorang ulama abad ke-20 yang disegani. Dan dia adalah pemikir Islam yang tajam dan penulis yang prolifik. Tuan-tuan nak ingat macam mana? Tuan-tuan akan ingat, abad ke-20 ni buatlah kalau keyword dia 20. Jadi bila ingat saja 20, ingat dia Syekh Abu Hasan Nadwi adalah ulama dan pemikir Islam yang tergemilang dalam abad ke-20. Dia banyak menulis buku dan dia adalah seorang yang prolifik. Jadi tuan-tuan kena tanda lah bulat masa baca tu, biasa kan. Lepas tu tuan-tuan naik pula. Karya-karya utama turut diterjemahkan dalam bahasa-bahasa utama dunia. Tuan-tuan nak ingat perkataan apa? Terjemah. Berarti kisah Syekh Abu Hasan Nadwi selain daripada dia adalah pemikir yang ulung pada abad ke-20, di mana dia buku-buku dan juga tulisan yang prolifik, tuan-tuan ingat, terjemah. Karya-karya dia banyak diterjemahkan di seluruh dunia. Berarti nak menunjukkan tuan-tuan ingat key point penting Syekh Abu Hasan Nadwi. Pertama apa? Dia dalam abad ke-20, dia ulama, pemikir dan penulis yang prolifik. Okey, yang kedua, ingat perkataan tadi apa saya sebut? Terjemah. Karya-karya dia bukan saja dibaca di dalam bahasa asal, diterjemah ke dalam bahasa luar. Ingat keyword je, tanda dengan pensel. Nanti saudara terlepas. Alamak, aku baca muka surat ni, patah balik, saudara ingat keyword je. Saudara akan ingat keseluruhan tu cerita. Saya ingat seluruh cerita. Macam saya jelas kat tuan-tuan, keyword ni common. Tuan-tuan ni, okey, biasalah jahat di kampung. Orang panggil tuan-tuan Din Puyuh. Jahat-jahat di kampung, lepas tu pandai masuk universiti. Masuk universiti, nama tuan-tuan adalah Din Educated. Sebab tuan-tuan Din Sains, kerana tuan-tuan faham dalam sains. Tuan-tuan masuk dalam universiti, dapat gelaran Din Sains sebab pandai sangat dalam bidang sains. Tuan-tuan pergi kerja, Din the Boss. Okey, Din the Boss. Ingat Tuan-tuan jalan dah dekat pasar malam. Tengah Kuala Lumpur, kampung tuan-tuan ni di Kedah lah. Ada seorang tu beritahu, Din Puyuh. Tuan-tuan akan ingat keyword ini mesti kawan ke waktu kecil. Pasal tak ada, pasal tuan-tuan belajar dekat universiti, nama tuan-tuan Din Sains. Tuan-tuan dekat sekolah, pasal dekat kampung jahat, nama tuan-tuan Din Puyuh. Okey? Lepas tu tuan-tuan dengar pula, Mr. Din. Tuan-tuan tahu ini budak-budak yang kenal aku masa aku dekat corporate lah. Berarti setiap tag tu ada memori dia. Tuan-tuan pernah ingat benda tu kan? Tuan-tuan balik-balik aku panggil Din Puyuh. Tuan-tuan nak marah, tak boleh. Ini mesti kawan-kawan yang waktu kecil sama macam tuan-tuan meligat, berlari, rata ceruk. Tuan-tuan tegur kat pasar malam. Tuan-tuan pun kali tengok lama, 30 tahun tak jumpa kan? Macam saya lah, kalau orang panggil saya Non Mak Meleleh, saya tahu lah kalau panggil saya Non Mak Meleleh ni mesti zaman saya heboh lah. Kalau kenal dekat KL pula, orang panggil saya Panjang. Panjang. Kalau kenal dalam industri filem, orang panggil saya Jagat. Kalau kenal dekat Central Market, orang panggil saya Non. Kalau kenal dalam bidang industri, saya bekerja sebagai industri, orang panggil saya Abang Zainal. Kalau tuan-tuan tegur saya dekat luar, Haji Zainal, saya tahu ini mesti yang daripada media sosial. Kalau panggil Abang Zainal pula, ini mesti datang daripada mereka yang pernah bekerja dengan saya. Kalau panggil saya Jagat, mesti kawan-kawan saya dalam industri filem. Kalau makin panjang, zaman-zaman saya jahat jadi hipis dulu. Kalau panggil Non Mak Meleleh, mesti kawan kampung saya. Jadi dia ada keynote yang kita telah terlatih pada waktu kecil untuk menanda arah sesuatu keadaan. Jadi tuan-tuan, bacalah sampai pula ketika diterbitkan, Bentala Palestin masih lagi digayang Israel. Ketika buku ni diterbitkan, Bentala Palestin. Jadi tuan-tuan akan ingat perkataan tu je. Ingatlah keyword. Jadi keyword ni pula nak kuat, memorizkan dia kena dilakukan dengan perbuatan. Balik pada kisah Imam Syafi'i. Kenapa Imam Syafi'i hebat dalam ingatan dia? Kerana Imam Syafi'i, walaupun mak dia kata, wahai Syafi'i, kau nak pergi belajar, kita ni kan orang miskin. Ibu tak boleh bagi ke kau, walaupun satu batang pena, satu bentuk botol tinta, apatah lagi sekertas keping kulit kambing untuk kau tulis. Sebab kita ni miskin. Ibu bagi kau 2 jubah buruk, keluarlah kau kerana ibu tak ada duit. Okey, maka saya jelaskan pada tuan-tuan, apa yang dibuat oleh Imam Syafi'i dalam bab yang saya cerita kat tuan-tuan. Bila Imam Syafi'i berjalan daripada Mekah sampai ke Madinah, dia hebat terkejut kerana bertahun-tahun dia menyimpan impian untuk masuk dalam majlis ilmu Imam Malik. Imam Syafi'i ini kerana habis dah guru di Mekah yang dia gurui, dan guru-guru tu pun dah tak mau mengajar dia kerana ilmu dia sangat besar. Kerana ketika dia berusia 10 tahun, dia dah tulis kitab fiqh. Tok guru dia merasa takut nak mengajar Syafi'i.
Dan ketika dia berusia 14 tahun, dia dah hafal beribu-ribu hadis. Maka dia nak pergi, dia dengar kata ada seorang ulama besar yang hafal 4,000 ke 500,000 hadis. Sebahagian mengatakan 600,000 hadis kelebihan Imam Malik. Maka Imam Syafi'i pergi. Siapa Imam Syafi'i buat? Kan kata dia bila aku masuk dalam kelas Imam Malik bersebut Umar ayat yang pertama nak mula mengajar. Imam Malik takut dia terlupa, dia ambil batang pena. Dia ambil batang pena pula. Dia ambil lantai lantai Masjid Madinah waktu tu jerami. Dia ambil batang jerami. Kata Imam Syafi'i, aku ambil batang jerami, aku celur dengan air ludah aku tulis dengan tapak tangan. Dia dengar Imam Malik cakap, berarti proses dia, satu adalah dia mendengar. Proses dia menulis, dia memorize. Jadi dua proses berjalan. Saya beritahu dekat tuan-tuan, apa yang saya buat juga. Satu proses kita baca. Bila setiap kali saya baca, setiap benda yang saya baca, saya bayangkan dah, ini boleh menjawab hujah apa. Ini boleh menjawab hujah apa. Ni katalah saya baca, ataupun saya tengok news, saya tengok apa, setiap kali saya tengok, Zainal, ini boleh menjawab hujah apa. Termasuk fakta ni, ini boleh menjelaskan kepada apa pada orang. Saya gerakkan kedua-dua. Sampai masa saya bercakap dengan tuan-tuan, bila rem sebelah kiri saya habis, rem mengingat fakta, datang rem sebelah kanan yang waktu saya menonton atau membaca satu berita tu, saya telah berura-ura untuk menyampaikan pada tuan-tuan. Hilang rem sebelah berura-ura pada tuan-tuan, rem belah tadi pula baca. Fakta yang saya baca, jadi dua-dua rem sekali jalan. Berarti, bila tuan-tuan baca, balik pula kata Imam Syafi'i, kan Imam Syafi'i tulis, Imam Malik ni marah kat dia. Kamu ni bermain-main dalam majlis ilmu aku dengan batang jerami. Kata Imam Syafi'i, aku tak main, aku menulis. Mana mungkin orang menulis dan boleh ingat balik apa yang dia tulis dengan menggunakan batang jerami, air ludah dan di atas tapak tangan. Kata Imam Syafi'i, wahai Tuan Guru, maukah kau dengar aku membacakan apa yang aku tulis? Imam Malik kata, silakan. Imam Syafi'i baca atas tapak tangan dia tu menjadikan Imam Malik terkedu. Kerana selama dia mengajar 51 tahun sebelum dia jumpa Imam Syafi'i ni, tak pernah dia dapat seorang anak murid umur 14 tahun datang kelas dia pada satu malam, dia ajar 25 hadis, hafal dan boleh jelaskan balik kepada dia sama seperti tahap dia mengajar. Lepas tu dia ajar Imam Malik 9 bulannya, Imam Malik ajar Imam Syafi'i 9 bulannya. Maka daripada bahagian 2 ni, kita dapat belajar kognitif Imam Syafi'i menjadi hebat kerana dia menggunakan dua-dua signal. Signal menerima dan memproses. Kalau kita asyik dengar je kan, tuan-tuan pergi ceramah agama lah. Apa tu ceramah tu pula macam letih sikit kan. Tuan-tuan balik. Tapi kalau tuan-tuan pergi ceramah tu, tuan-tuan bawa buku kan. Jangan tulis lah. Saya gurau aja, ambil isteri kan. Lawan suami Allah tak reda. Lepas tu memalingkan muka daripada suami, Allah tak reda. Kan apa-apa tulis lah. Jadi balik ni, kerana dalam masjid ni rasa stres kan, semua dosa bini. Pak Imam pula hari tu tak mau cerita dosa lelaki, dosa bini Pak Imam cerita. Sampai masuk dalam 6-7 poin, tuan-tuan pun dalam tapi tuan-tuan tulis lagi. Bila balik, tuan-tuan tengok buku nota tu, dia dengar, ingat lah. Ingat. Pasal nota yang kita buat, sebab tu dipanggil note. Note tu kita ambil apa? Benda-benda penting. Benda-benda penting. Sama juga yang saya kata tadi, tanda pada bulatan pada bahagian yang tuan-tuan baca. Satu. Yang kedua, visualize. Kalau tuan-tuan baca autobiografi ni, buku Muhammad, semua visualize. Di mana part-part yang tuan-tuan baca ni, bila tuan-tuan baca, adakan sedikit visual lah. Macam saya nak ingat cerita-cerita ni pada tuan-tuan. Imam Syafi'i, nak baca cerita bab 1 pada tuan-tuan. Saya akan tengok seorang budak berusia 5 tahun di atas rehat sebuah Quran. Saya panjang pada tuan-tuan. Gambar tu ya ada. Imam Syafi'i ni dilahirkan pada tahun 767 di Gaza. Kemudian bila ayah dia wafat, mak dia berada dalam keadaan miskin, tapi mak dia nak anak dia jadi seorang ilmuwan. Maka mak dia teringat satu-satu tempat boleh menjadikan Imam Syafi'i seorang yang hebat adalah dengan membawanya datang ke kota Mekah. Daripada gambar Imam Syafi'i, budak pakai jubah warna putih, kemudian duduk rehat ada Quran. Saya dah ingat dah itu pada pusingan nak cerita Imam Syafi'i atas satu gambar tu je. Kemudian bila Imam Syafi'i sampai ke kota Mekah pada usia 5 tahun, gambar budak tadi kan, Imam Syafi'i telah hafiz Al-Quran. Pada usia dia 10 tahun, dia telah boleh menulis kitab fiqh yang pertama. Dan tak ada lagi guru yang dia boleh mengajar dia. Jadi antara 10 dengan 14 tahun, Imam Syafi'i menghabiskan masa membaca. Kerana guru rasa dah habis dah ilmu ajar pada dia. Faham? Habis bab tu. Ingat yang kedua, Atua. Saya akan teringatlah kemah pula. Kerana Atua ni peristiwa di mana Imam Syafi'i keluar daripada rumah dia, mak dia kata tak ada duit pun nak bagi kau dekat kau Syafi'i. Aku bekalkan kau 2 jubah buruk. Atua ni saya selalu ingat akan kemah, lepas tu orang Arab berpakaian cantik. Sebab ini peristiwa penting dalam tertib Imam Syafi'i. Maka Imam Syafi'i sampai Atua. Atua tu apa? Perjalanan di antara Mekah pergi ke Madinah, hendaklah dia singgah di Atua. Kata orang Mekah, singgah di situ. Tumpang tidur di sana. Kerana di sana akan ada pedagang-pedagang kaya banner kemah, kamu akan dapat tumpang tidur. Jadi saya bayanglah kemah tu ada lampu. Lepas tu ada nasi dengan lauk kambing.
Sebab inilah yang diceritakan oleh Imam Syafi'i. Daripada gambar tu saya beritahu, bila Imam Syafi'i sampai dia tua, dia seorang yang sangat rendah diri. Dia tak tahu pedagang-pedagang ni dah bercakap, inilah budak yang di kota Mekah yang boleh mengeluarkan fatwa tu. Inilah budak yang dilantik oleh mufti Mekah untuk mewakili dia mengeluarkan fatwa. Budak ni hebat. Dia datang daripada tanah Hijaz. Jadi bila Imam Syafi'i sampai, dia terkejut. Kerana orang-orang kaya ni raikan dia dengan penuh rasa hormat hinggalah menyebut, Syafi'i, malam ni kami ajak kamu makan malam. Kerana Imam Syafi'i ni pula ada satu peristiwa yang hebat. Umur dia setahun hingga 14 tahun, Imam Syafi'i tak nak makan nasi sebab mak dia miskin. Mak dia masakkan dia roti je. Selama mak dia jamukan dia roti, Imam Syafi'i ni hanya makan 3 jari lah sebab dia tak ada masalah makan roti gandum. Cicah dengan humus, kata Imam Syafi'i. Tak pernahlah aku diuji dengan makan dengan 5 jari sebab aku tak nak makan nasi. Sampai di kemah, saudagar-saudagar kaya ni rasa bangga kerana datangnya seorang budak yang disebut sebagai yang paling arif di kota Mekah, 14 tahun boleh buat keluar fatwa. Mereka raikan Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, habis saja aku solat maghrib, aku segeralah pergi untuk memenuhi jamuan orang ni. Bila dah sampai, tengok Imam Syafi'i sampai, semua orang makan. Kerana hidangannya nasi dan juga kambing, kata Imam Syafi'i, dia orang makan dengan 5 jari. Jadi Imam Syafi'i kata, aku tak pernah makan nasi. Tapi aku berpegang pada prinsip, ini orang-orang yang mulia, mereka memuliakan aku, mereka meraihkan aku, maka aku akan menutup aib mereka. Kerana mereka hormatkan Imam Syafi'i sebagai ulama. Jadi Imam Syafi'i kata, nak jaga aib, aku makan dengan 5 jari. Berarti dalam ni kita belajar falsafah Imam Syafi'i. Antara sunnah, nak tunjuk kat orang, kita lah yang paling sunnah. Dengan menjaga aib orang yang meraihkan kita dan tidak merosakkan majlis orang yang cuba membahagiakan kita. Dengan menjadikan semua orang rasa termalu, tersipu-sipu. Alamak, tuan imam muda kita makan 3 jari. Maka orang-orang Arab yang sedang lapar ni makan akan rasa terbantut. Jadi Imam Syafi'i kata, untuk pertama kali aku memuliakan orang yang memuliakan aku. Dan aku meraihkan orang meraihkan aku. Dengan cara aku tidak mengamalkan sunnah makan 3 jari, aku makan 5 jari. Supaya mereka terus menjalankan majlis makan tanpa terbantut. Dengan menukar cara makan hanya semata-mata di kalangan mereka, aku yang paling alim. Aku yang dianggap paling dihormati dan paling tahu tentang agama. Kita belajar dalam bab Imam Syafi'i. Jadi saya akan ingat, kemah, orang-orang Arab baju cantik, Imam Syafi'i datang dengan baju buruk, dan saya selalu ingat tentang talam yang penuh dengan makanan di laut nasi Arab. Maka habislah bab tu saya cerita dekat tuan-tuan tentang Atuwa. Kemudian saya kena ingat seekor unta pula. Unta dan seorang budak duduk di atas unta pegang Quran. Sebab kata Imam Syafi'i, esoknya selepas je aku bangun tidur, aku inilah mengucap selamat tinggal kepada orang-orang yang telah memberikan aku makan malam dan menumpangkan aku tidur dalam keadaan selamat dengan menyediakan kemah yang baik untuk aku. Maka Imam Syafi'i kata, ketika aku sampai, aku nak ucap selamat tinggal, mereka menjawab, mana mungkin kami membiarkan seorang yang dalam perjalanan menuntut ilmu pergi bersendirian, melainkan kami telah sediakan seekor unta yang terbaik di kalangan kami untuk kamu naik. Dan kami akan teman kamu sampai ke pintu kota Mekah, Madinah untuk kami mendapat pahala kerana menghantar. Sebab dia orang hormat Imam Syafi'i. Maka gerombolan pedagang tadi tak pergi berdagang. Patah dulu jalan dia orang, hantar Imam Syafi'i sampai ke pintu kota Madinah. Jadi saya hanya perlu ingat, unta, seorang Imam Syafi'i, lepas tu perjalanan. Kata Imam Syafi'i, oleh kerana aku diraikan dengan naik unta, maka tak penat aku duduklah atas unta. Aku tak tahu berapa hari perjalanan, kecuali aku dapat khatam 16 kali baca Quran. Habis saja aku baca surah pintu masuk. Kan ada dalam surah Quran tu kata Imam Syafi'i, ayat menunjuk pintu masuk ke kota Madinah. Allahu Akbar. Aku dilawang oleh orang dengan mengatakan, wahai Tuan Imam, telah sampai engkau ke pintu kota Madinah. Dalam waktu yang sama, saya tak tahu ayat apa, saya tak arif tentang Quran, ayat tu tentang pintu kota Madinah. Jadi itulah cara kita nak ingat.